Adik, tengok ayah bawa balik buah apa? Wah, buah anggur lah. Bukan buah anggur lah. Ni buah keriak. Oh, buah keria. Mana ayah dapat? Ayah ambil kat kebun Pakcik Nik Dasuki. Kebun Pakcik Nik Dasuki. Bukan ke Pakcik Nik Dasuki ni kedekut kan ayah? Memanglah. Kalau minta, memang dia tak bagi. Ambil dulu baru minta. Baru dia bagi. Ya ke ayah ni? Dia bagi buah ke? Dia bagi penapa? Selalunya, kedua-duanya sekali. Dah, nah. Ambil makan. Boleh makan ayah? Boleh? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Sedapnya ayah. Rasa dia masa-masa manis ayah. Adik tahu tak? Masa ayah main kecil-kecil dulu, buah ni lah ayah selalu makan. Kalau nak best, makan kat atas pokok dia. Pahit ayah. Memanglah pahit kalau adik gigit biji dia. Oh, kiranya tak boleh gigit biji buah ni lah. Ayah, adik nak tanyalah. Pakcik Nik Dasuki ni memang kedekut dari dulu ke? Pakcik Nik Dasuki ni kan memang kedekut daripada kecil lagi, dek. Oh. Ayah, apa kelemahan Pakcik Nik Dasuki? Kelemahan dia, adik jangan hantar repair motor kat dia. Kenapa? Kalau adik hantar motor, sampai sudah tak siap. Tengok dia repair motor dia tu. Daripada kecil sampai besar, tak pernah siap tau. Oh, kira itu kelemahan Pakcik Nik Dasuki lah. Tak boleh repair motor dengan dia. Ya. Dah, makan. Habis tu ayah, buah keriak ni bila ayah nak minta dengan Pakcik Nik Dasuki? Nanti habis, kita minta. Baik, ayah. Habiskan dulu.